Boleh tak ajak cara pasang hiking stick ni? Saya dah buat banyak kali tapi stick tak boleh juga. Oh, nak kita ajar cara pasang ni ke? Ha. Okey, korang tengok video ni sampai habis. Untuk hiking stick yang ni jenis foldable tau. Dan untuk hiking stick kita ada 4 warna yang korang boleh pilih. Kita ada warna hitam, biru, merah dan juga warna purple. Okay, untuk cara buka senang saja. Korang hanya buka pelekat dekat bahagian depan ni dulu. Untuk hiking stick ni dia terbahagi kepada 3 bahagian tau. Bahagian pertama dengan 2 dia akan auto masuk. Untuk bahagian ketiga dengan bahagian kedua dia tak akan auto tercantum. So dekat bahagian depan ni korang tengok dia ada tulis downstrike dekat panduan hiking stick. Korang hanya turunkan sahaja ke bawah sehingga korang nampak button hidden. Kemudian untuk bahagian bawah selesai. Macam mana nak tinggikan dia? Korang hanya buka sahaja lock dekat bahagian atas. Kemudian tarik sahaja. Sekiranya tercabut, korang jangan risau, just masukkan sahaja balik. Dan korang tengok dekat bahagian hiking stick ni dia ada 110 cm tinggi. Dekat bahagian sini dia ada tulis stop. So korang lockkan sahaja. Kalau korang dah lock tapi dia masih lagi loose, korang hanya perlu ketatkan dekat bahagian skru belakang sahaja. Untuk bahagian bawah ni dia tajam. So korang jangan risau, kita bagi dekat korang dia punya cover untuk cover. So lepas ni siapa yang suka pergi travel tapi suka pergi hiking juga, korang boleh beli dengan portable hiking stick daripada Utangki, mudah untuk bawa pergi travel. So jangan lupa tekan button follow, like and share supaya dapat tengok video yang lebih menarik. Kita jumpa di next video. Bye bye.